ya. Tak apa. Take my time. Hai. Ya, selamat datang ke kedai ajaib saya, Puan Sri Masuri. Awak yang datang untuk beli batu serman ajaib saya, betul? Betul. Okey. Sini, ikut saya ke belakang. Ni yang first saya boleh offer pada awak. Harga dia RM10,000. Okey lah tu. Murah. Kuasa batu seremban ini memberi pemiliknya kuasa untuk melayangkan apa-apa barang sahaja. Bolehlah. Tapi biar betul RM10,000. Batu seremban ni buat sepa adalah. Ada lain yang lebih bagus kan? Mestilah ada. Baik. Yang ini memberi pengguna kuasa untuk berubah bentuk menjadi apa-apa sahaja haiwan yang mereka inginkan. Menarik kan? Saya pun tak pernah nampak batu seremban macam ni. Katanya ia daripada kaum purba yang sudah lama tiada. Betul? Tunjuk saya kuasa dia. Jap. Yang ni berapa? Yang ni pula macam mana? Ni pun dah ada orang reserve tapi saya keluarkan khas untuk awak. Menarik. Tapi bagi je lah dekat orang reserve tu. Fine. Yang ni paling khas, paling mahal, paling menarik. 50k on the dot. Batu seremban Salindung Darima. Nama pun murah. Mesti kuasa pun murah. Jadi yang ini macam mana pula? Saya sebenarnya paling bangga dengan yang ini. Dulu milik Raja Raja Semuti. Ha? Raja Semuti? Aku benci raja tu. Sultana! Okey. Memang tak ada yang awak nak langsung ke? Batu seremban awak semua sampah. Sampah? Saya mampu beli tapi tak nak sebab taruh. Saya sudah keluarkan semua yang paling eksklusif dalam negeri ni tau. Eksklusif? Ni semua kualiti teruk. Arwah. Okey. Macam ni lah. Let me give you a deal. Apa kata awak cuba main batu seremban saya? Buat apa pula? Andai kata batu seremban saya lebih teruk. Ya kot. Saya beli semua batu seremban awak. Semua? Tak tipu. 100k cash. 100k? Betul ke? Benda macam biasa je ni. No. Main je. Paling pertama memang macam tu. Lama-lama awak akan tahu kenapa batu seremban ni sangat berkuasa. Tapi Dan ingat, batu seremban saya tak bagus. Saya beli semua batu seremban awak. semua. Ingat kan? Okey. Jangan menyesal Puan, kenapa ni? Batu seremban. Aku dekat mana ni? Puan? Lawa kan tempat ni? Puan Bukan Masuri. Saya rasa saya tak boleh namain benda ni. Dia terlalu, I don't know. Dia
Awak main je. Ni semua akan menjadi milik anda tidak lama lagi. Awak cuma kena main lagi sekali je. Tu je. Siapa suruh tamak? Oh, ya. Aku pun tamak juga. Okay, thank you bagi harta awak.